Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na wa anfa' bina. Kita sambung pembacaan kita daripada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, susunan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita masih lagi dalam kitab Al-Jami' Babul Adab, hadis yang kelima daripada kitab Al-Jami' ataupun dari dalam bab adab ni hadis yang kelima. Dalam naskah saya ni, hadis ni nombor dia 141 lah, 141. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang itu membangunkan orang lain daripada tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat duduk tersebut. Sebaliknya, hendaklah kamu memberi ruang untuk orang lain duduk. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Pertama kita tengok kepada takhrij dan juga lafaz hadis. Hadis Ibn Umar ni, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani melabelkannya dengan label muttafaqun alaih. Maksudnya hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Dia takhrij dan dalam masa yang sama dia ada maksud hukum, al-hukmu alal hadis wa bayanu masdaril hadis wal hukmu alaihi bi nafsil waqt, dalam masa yang sama. Hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim, macam yang kita sebut, hanya hadis yang berada pada martabat sahih yang paling tinggi, dan sudah tentulah hadis ni ditakhrijkan ataupun yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam kes ni, dalam hadis ni, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia tak beritahulah adakah hadis ini lafaznya diambil daripada kedua-dua imam ataupun salah seorang daripada mereka. Yang kita faham daripada cara beliau ini, lafaz ini diambil daripada Bukhari Muslim. Sebab kalau lafaz itu daripada Muslim, contohnya dia akan katalah wallahu li Muslim, ataupun lafaz itu daripada Bukhari, dia akan katalah wallahu lil Bukhari. Macam yang dalam hadis sebelum ni kan. Hadis yang sebelum ni disebabkan lafaz itu daripada Imam Muslim, walaupun hadis itu muttafaqun alaih, hadis Ibn Mas'ud ni tentang adab bertiga kalau dalam kumpulan kan. Dia kata kat dalam hadis tu wallahu li Muslim, muttafaqun alaihi wallahu li Muslimin. Tapi hadis Ibn Umar ini, dalam hadis ini Ibn Hajar dia tak cakap apa-apa, dia cuma kata muttafaqun alaih. Jadi berdasarkan kepada cara dia mengungkapkan status hadis ni dan juga sumber hadis ni, seolah-olah hadis ini lafaznya diambil daripada Bukhari Muslim. Itu kita fahamlah. Kalau kita melihat kepada lafaz yang terdapat dalam Bukhari Muslim, Al-Imam Al-Bukhari dia meriwayatkannya dengan 3 lafaz. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan 3 lafaz dan dia ada 3 sanad. Yang pertama, lafaz Al-Imam Al-Bukhari, dia sebut nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuqima ar-rajulu akhahu min maq'adihi wa yajlisu fi. Qultu li Nafi'in al-jum'ah, qala al-jum'ata wa ghairaha. Jadi lafaz yang pertama tu, Ibn Umar berkata, Nabi melarang seseorang lelaki itu membangunkan saudaranya daripada tempat duduk. Kemudian dia duduk di tempat duduk saudaranya tersebut. Nafi' Maula Ibn Umar, yang meriwayatkan hadis ni sebab
Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ni dari jalur Nafi'. Ketiga-tiga sanadnya akan bertemu kepada Nafi' lah. Jadi madar isnad, madar asanid Al-Bukhari adalah Nafi' Maula Ibn Umar. Nafi' meriwayatkannya daripada Abdullah bin Umar. Anak murid kepada Nafi' iaitu Ibn Jurayj. Itu dalam sanad Bukhari lah. Dalam sanad Muslim pun ada juga Ibn Jurayj. Jadi dia berjumpa kat situ. Maksudnya sanad Bukhari dengan Muslim dia berjumpa dekat Nafi'. Dan ada juga salah satu daripada sanad Muslim itu daripada Ibn Jurayj daripada Nafi'. Jadi Ibn Jurayj bertanya kepada Nafi'. Dia kata, adakah larangan tersebut khusus untuk hari Jumaat saja? Nafi' berkata, tidak. Larangan tersebut untuk hari Jumaat dan juga untuk hari-hari selain Jumaat lah. Hari Jumaat ni dia merujuk kepada solat Jumaat lah. Ketika solat Jumaat, berkumpul untuk solat Jumaat dan mendengar khutbah tadi tu, itu majlis lah. Jadi sebab kita akan tengok nanti dalam hadis yang lain daripada selain Ibn Umar, dia ada khususkan hadis ni kepada hari Jumaat. Jadi yang bertanya kepada ni Ibn Jurayj, dia ada mungkin maklumat tentang maklumat itu, maka dia bertanya kepada gurunya Nafi' yang meriwayatkan hadis ni daripada Ibn Umar, adakah larangan tersebut, maksudnya bangunkan orang dan duduk di tempat orang tersebut itu khusus untuk majlis solat Jumaat? Jadi dia kata tidak. Maksudnya lain-lain pun sama, umum untuk semua majlis. Dalam lafaz yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan begini, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fi. Kita punya hadis yang disebut oleh Ibn Hajar ni, lafaz ni la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Dalam lafaz yang kedua, Imam Bukhari meriwayatkan la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Sama. Tapi tak adalah tambahan tu. Walakin tafassahu wa tawassa'u tu tak ada. Yang itu tak ada. Dalam riwayat, dalam lafaz yang dalam riwayat ini, lafaz yang kedua daripada Imam Bukhari ni pun tak ada. Jadi yang pertama tadi tu tak ada. Dalam yang kedua ni pun tak ada. Tambahan tu tak ada. Jadi awal hadis itu selaras dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Salah satu daripada riwayat Bukhari. Cuma dalam Bukhari tak ada tambahan. Mana dia dapat tambahan? Dalam riwayat yang kedua dalam Sahih Bukhari, lafaznya annahu naha ayyuqama ar-rajulu min majlisihi wa yajlisu fihi akhar walakin tafassahu wa tawassa'u. Wa kana Ibn Umar yakrahu ay yaquma ar-rajulu min majlisihi thumma yajlisu makanah. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada dibangunkan seseorang daripada tempat duduknya dan orang lain duduk di tempat duduk tersebut. Sebaliknya, hendaklah kamu memberi ruang. Maksudnya melapangkan ruang, melapang maksudnya rapat-rapat, duduk rapat-rapat supaya ada ruang kosong. Di situ boleh, maknanya boleh, maksudnya bagi orang lain duduk. Tapi bukan bangun dan suruh orang duduk kat tempat kita, ataupun kita disuruh bangun dan orang lain duduk. Bukan begitu. Jadi dalam lafaz yang ketiga dalam Sahih Bukhari ni, belakang tu ada tapi depan tak sama kan? Belakang tu ada tapi depannya tak sama. Adakah dia, maksudnya dia mencampurkan lafaz satu dengan lafaz dua tadi, lafaz kedua dengan lafaz tiga tadi? Dia tengok dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim adalah beberapa lafaz juga. Ada 3 lafaz juga. Imam Muslim meriwayatkan hadis ni daripada 13 guru. Imam Bukhari tadi tu daripada 3 orang guru. Sanad jadi 3 lah. Dan madarnya Nafi' Maula Ibn Umar daripada Ibn Umar. Kalau Imam Muslim dia meriwayatkannya dengan 13 sanad, 13 guru. Dan dia jumpa dengan 2. Madarnya satu Nafi', satu lagi Salim bin Abdullah bin Umar, anak kepada Abdullah bin Umar. Jadi hadis Ibn Umar ni dalam Bukhari Muslim dan Sahih Bukhari Sahih Muslim, yang mengambil riwayat daripada Abdullah bin Umar ni 2 orang. Satu Nafi' maula dia,
Satu lagi anak dia Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi riwayat Salim bin Abdullah bin Umar ni tak ada dalam Sahih Bukhari. Dia ada dalam Sahih Muslim. Di sanad Bukhari, sanad Imam Muslim tu banyak lagi lah untuk hadis ni. Jadi dalam riwayat Imam Muslim, lafaz ni macam mana? Yang pertama, lafaz yang diwakilkan oleh Imam Muslim, la yuqimanna ahadukum. Itu tak sama kan? La yuqimanna ahadukumur rajula min majlisihi thumma yajlisu fi. Jangan sekali-kali seorang kamu, ada taukid kat situ, la yuqimanna ahadukum, seseorang kamu membangunkan orang lain daripada tempat duduknya, kemudian dia duduk kat tempat orang tersebut. Jadi larangan tu macam kuat. Maksudnya ditegah, betul-betul ditegah lah. Lafaz yang kedua disebut la yuqimur rajulur rajula. Sama kan? La yuqimur rajulur rajula min maq'adihi. Situ lain. Bukhari tadi min majlisihi. Ini la yuqimur rajulur rajula min maq'adihi thumma yajlisu fi. Dua bahagian hadis kita bagikan. Bahagian pertama ni hadis yang disebut oleh Ibn Hajar selari dengan lafaz Bukhari. Bahagian yang ketiga, tadi Bukhari tu yang sama awal tapi dia tak ada tambahan dekat riwayat lain. Dalam Sahih Muslim ni dia hanya beza perkataan maq'adihi yang disebut oleh Ibn Hajar, majlisihi yang disebut oleh Imam Muslim, maq'adihi summa yajlisu fi walakin tafassahu wa tawassaw. Ini tu sama. Jadi nampaknya dia ambil dari dua-dua. Tapi sebahagian daripada Sahih Muslim, sebahagian daripada Sahih Bukhari, sebahagian daripada Sahih Muslim. Sama ada dia ada naskah lain ataupun ini mungkin faktor hafalan. Sebab ulama dulu dia hafal. Jadi kita tengok buku. Kalau kita tak tengok buku ni mungkin kita kelaut jugalah kita punya hafalan. Jadi ulama dulu ni mereka hafal. Jadi itu hafalan dia ikutnya. Walaupun hafalannya kalau kita tengok dalam buku bercetak ni tak sama kan? Tapi boleh diselaraskan. Maksudnya lafaz tu ada lah. Kalau kita bagi dua bahagian. Bahagian pertama tu ada dekat dalam Bukhari. Muslim ada juga, cuma dia beza perkataan maq'ad dengan majlis. Bahagian yang kedua tu ada dalam Bukhari tapi riwayat lain. Dalam jalur lain. Dalam Muslim ada. Dalam riwayat Muslim tadi tu, lafaz yang ketiga dia sama macam Bukhari sebab itu datang dari jalur Nafi'. Qultu, aku bertanya. Tapi dia tak tanyalah. Dia tak beritahu lah dia tanya dekat siapa. Cuma dia kata qultu fi yaumil jum'ah, adakah pada hari Jumaat? Qala yaumul jum'ati wa ghairiha, pada hari Jumaat dan juga hari selain Jumaat. Kalau begini datang lafaznya dalam hadis, mungkin kita akan sangka soalan daripada sahabat dan jawapan daripada Nabi. Kalau kita sangka macam tu, dia jadi isu mudraj lah. Sebab dia bukan hadis Nabi, tapi dia adalah kenyataan. Bukan kenyataan sahabat juga. Mungkin kita akan ingat ni kenyataan sahabat juga. Tapi ni bukan kenyataan sahabat, tapi adalah kenyataan tabi'in. Kenyataan Nafi'. Kenyataan Nafi', guru kepada sahabat, murid kepada sahabat, kepada murid dia, kepada tabi'in ataupun tabi'in juga, iaitu Ibn Jurayj yang bertanya kepada Nafi'. Macam mana kita tahu itu bukan hadis dan itu bukan kenyataan sahabat? Melalui takhrij lah. Melalui takhrij, melalui sabru riwayat ataupun jamu riwayat. Bila kita kumpul riwayat, kita baru tahu rupanya sebahagian daripada lafaz itu yang disambungkan dengan hadis. Sini disambungkan lafaz itu di hujung hadis. Itu diketahui dia bukan idraj, itu bukan sebahagian daripada hadis. Idraj itu sebenarnya adalah kenyataan daripada tabi'in. Kita tahu melalui tadilah kita kumpul riwayat. Sebab dalam riwayat Bukhari tadi tu, Ibn Jurayj berkata qultu li Nafi', aku bertanya kepada Nafi', adakah pada hari Jumaat? Nafi' kata Jumaat dan selain Jumaat. Itu ijtihad dia. Macam tu kan. Bila kita faham dan bila kita dapat kenal pasti itu bukan sebahagian daripada hadis Nabi, kita boleh kata itu ijtihad lah. Kan? Maknanya kita boleh kata itu ijtihad. Bila dia ijtihad, dia terdedah kepada qabul dengan rad. Bergantung kepada kekuatan
dia punya hujah kan. Maknanya dalam hadis tidaklah dinyatakan sebenarnya majlis tadi tu majlis apa kan. Adakah dia khusus ataupun dia umum halil ibarati huna bi umumil lafzi am bi khususis sabab. Adakah hukumnya di sini berpandukan kepada lafaz yang umum ataupun mesti terikat dengan sebab. Yang dengan sebab tadi tu hadis ni diutarakan ataupun diucapkan oleh Nabi SAW. Okey, itu tentang lafaz lah. Hadis ini selain daripada riwayat Bukhari Muslim, dia juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi. Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Tirmizi dalam sunan. Tapi Ibn Hajar macam biasa manhajnya, kalau hadis tu riwayat Bukhari Muslim, dia dah tak sebut dah Imam Ahmad dan dia tak sebut dah daripada Tirmizi. Kalau tak ada salah seorang ataupun Bukhari Muslim tak ada, barulah dia akan sebut Ahmad, Tirmizi dan seumpamanya. Hadis ini selain daripada dia ada apa ni, dia ada syahid dia. Hadis ini dia ada syahid dia, maksudnya selain daripada Ibn Umar juga meriwayatkan hadis ini. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah ada dalam Musnad Ahmad. Antaranya hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah ini ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Musnad Ahmad. Dalam hadis Jabir bin Abdullah itu dia sebut hari Jumaat. Jabir bin Abdullah sebut Nabi kata pada hari Jumaat. Jangan maksudnya dilarang seorang tadi tu membangunkan orang lain pada hari Jumaat, pada majlis solat Jumaat. Itu dalam hadis Jabir. Sebab tu dalam hadis Ibn Umar tadi tu ditanya kepada Nafi, dia untuk hari Jumaat. Sebab dalam hadis Jabir begitu. Jadi Nafi berkata bukan pada hari Jumaat saja. Maksudnya kalau sebabnya hadis ini diucapkan pada untuk hari Jumaat, jadi pengajaran yang dipahami oleh Nafi Maula Ibn Umar tadi tu bukan kepada sebab yang khusus, tapi berdasarkan kepada lafaz yang umum tadilah. Hadis ini juga ada juga diriwayatkan daripada Abu Bakrah. Abu Bakrah itu ada dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah lah. Itu antara syawahid bagi hadis Ibn Umar ini. Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis Ibn Umar? Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan majlis? Tadi dah beritahu kan. Ada dalam hadis Jabir dia sebut hari Jumaat, majlis solat Jumaat. Dalam hadis Ibn Umar tidak dinyatakan, dan Nafi mengatakan dia tidak terbatas kepada majlis solat Jumaat. Ada pandangan daripada sebagian ulama yang mengatakan adab ni larangan daripada bangunkan orang lain dan orang lain duduk di tempat orang tu dah duduk dah. Dia kata itu khusus untuk majlis Nabi saja. Majlis yang Nabi ada lah kan. Masa ayat Nabi lah. Majlis lain daripada Nabi ada, tidak terpakai hukum ni. Ada yang berpandangan begitu. Ada yang berpandangan yang dimaksudkan dengan majlis di sini adalah majlis qital, perang. Masa perang. Macam tu. Ada yang mengatakan begitu. Dan ada yang mengatakan tak ada. Majlis di sini umum. Sama ada majlis ketika aman ataupun ketika perang. Majlis Nabi ke ataupun apa saja majlis ilmu. Jadi hukum ini ataupun adab ini terpakai kepada semua majlis. Jadi pandangan yang ketiga itulah yang dipegang oleh jumhur ulama. Okey, itu tentang maksud majlis tadi. Apakah hukum memberi ruang untuk orang duduk dalam majlis? Maksudnya kalau ada orang baru datang, kita bagi ruang. Dan bila orang kata kat kita bagi ruang, kita bagi ruang lah. Apa hukumnya? Kita membuka ruang untuk orang lain duduk, itu kan. Dan apakah hukum membangunkan orang daripada tempat duduknya? Ada yang mengatakan, ni pandangan memberi ruang itu sunat. Jadi kalau sunat, membangunkan orang tadi tu, dia tidaklah jatuh hukum, dia tak jatuh hukum haram. Memberi ruang tadi tu sunat kan. Kalau dia tak beri ruang, maknanya tidak salah sebab dia sunat.
Macam tu kan. Jadi membangunkan orang daripada tempat duduknya, kalau dia sunat je, maknanya dia tak jadi. Adakah hukumnya tadi tu maksudnya wajib, ataupun hukumnya makruh, ataupun haram? Nanti kita tengok. Ada pandangan yang kedua mengatakan memberi ruang tadi tu hukumnya wajib. Maksudnya kalau ada orang baru datang, wajib kita memberi ruang untuk dia duduk. Bukan kita bangun daripada tempat duduk kita lah, tapi maksudnya kalau ada ruang kosong, kita mudahkan dia untuk duduk di situ. Hukumnya wajib. Dan larangan tadi tu, Nabi kata la yuqimur rajulur rajula. Larangan tadi tu, mereka mengatakan, pandangan kedua mengatakan larangan tadi tu hukumnya larangan tu maksudnya haram. Maksudnya larangan daripada membangunkan orang tadi tu, hukumnya haram, maksudnya haram seseorang itu membangunkan orang daripada tempat duduknya. Okay. Selain daripada hadis ni, mereka bersandarkan kepada satu hadis lain. Hadis riwayat Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis itu dalam Sahih Muslim. Hadis Imam Muslim, hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lafaznya, idza qama ahadukum min majlisihi thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Bila seorang kamu bangun daripada tempat duduknya, kemudian dia datang balik, dia adalah hal kan, dia bangun daripada tempat duduknya, kemudian dia datang balik kat tempat duduknya tadi tu, maka dia lebih layak duduk kat tempat tu berbanding dengan orang lain, sebab dia dah duduk dulu. Biasanya kita makan yang macam majlis makan, jadi orang lain duduk situ, dia bangun, tengok tak ada orang, kita pun duduk. Rupanya dia ambil lauk je. Dia try menu lain pula. Macam tu. Dia datang balik tempat duduk dia. Dah ada orang duduk kan. Kalau berdasarkan kepada hadis ni, orang yang first duduk tadi tu, dia lebih berhak ambil tempat dia balik. Walaupun dia dah bangun dah tadi. Tapi sebab first mula-mula tadi dia duduk dekat situ, maka dia yang berhak duduk dekat situ. Hadis macam nak bagi tahu orang lain selain daripada dia tidak ada hak untuk duduk di situ kan. Jadi kalau tidak ada hak untuk duduk di situ, maknanya kalau kita bangunkan dia, ni tadi dia bangun, dia sendiri dengan rela hati bangun, dia datang balik, dah ada orang duduk, orang tu kena bangun. Orang tu kena bangun dan dia duduk dekat situ, dan dia tak termasuk dalam larangan hadis ni, sebab itu tempat duduk dia. Sebaliknya orang yang duduk di tempat dia itu yang kena bangun. Dia tak termasuk. Dia tu yang bangunkan orang lain, ataupun orang lain tu bangun duduk kat tempat bagi dia duduk tadi tu, tak termasuk dalam maksud hadis ni. Tapi dia yang berhak, sebab dia dah duduk situ dah. Jadi kalau dia yang dah bangun, dia duduk balik kat tempat dia tadi tu, dia masih ada hak. Macam mana pula kalau dia dibangunkan? Mereka kata tak boleh lah. Kalau dia dah bangun duduk balik, itu dia berhak. Ini kan pula kalau dia tak bangun-bangun pun, kita suruh dia bangun, lagi dah tak boleh. Jadi dia kata larangan tu, larangan daripada bangunkan orang daripada tempat duduk dia tu, larangan tu membawa maksud haram. Maksudnya haram ke atas kamu membangunkan orang yang duduk di tempatnya. Sebab kalau orang tu dia dah bangun sekalipun, kemudian dia datang semula ke tempatnya, dia lebih berhak untuk tempatnya. Ini kan pula kalau dia tak bangun-bangun, kamu suruh dia bangun, lagilah tak boleh. Itu pandangan yang kedua. Antara yang menyebut pandangan ini, mungkin pandangan dia juga, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab ketika dia urai hadis ni, dia letak judul hadis ni dalam syarah dia, Bab Tahrim Iqamatil Insan. Tahrim. Bab Tahrim Iqamatil Insan min mawdi'ihil mubahil ladhi sabaqahu ilaih. Bab haram, pengharaman membangunkan seseorang dari tempat duduk yang halal baginya. Yang mana dia dah cop dulu. Dia dah cop. Bila dia cop, dia punya hak lah. Tempat tu asalnya siapa-siapa pun boleh, tapi dia dah cop dulu, maka dia berhak.
Bila dia berhak, orang lain tidak ada hak untuk bangunkan dia. Sampai ke peringkat kalau dia keluar sekejap, dia masuk semula, ada orang duduk, orang tu kena bangun. Nah, orang yang kena bangun tadi tu maksudnya tak ada hak dan tak boleh berujar dengan hadis ni. Orang yang tu yang berujar dengan hadis ni, tempat duduk aku. Walaupun dalam hadis ni tak dinyatakan begitu. Dalam hadis ni kata jangan bangun kau orang. Dia kan bangun kau orang tadi. Dia kata kena faham dengan hadis Abu Hurairah pula. Dalam hadis Abu Hurairah, ni hadis tu kena baca sekali. Larangan daripada bangunkan orang tu, kalau kita belum lagi cop tempat tu, kita belum duduk lagi. Tapi kalau tu tempat duduk kita tu, kita boleh bangunkan orang tu. Dia kira macam tu lah. Berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah tadilah. Tapi kalau kita belum pernah duduk kat situ, memang tak boleh bangunkan orang. Macam tu lah. Itu yang kita dapat faham daripada bacaan dua hadis tu. Jadi hadis mesti difahami dari berdasarkan kepada tema dia lah kan. Al-hadis yufassiru ba'duhu ba'dha. Hadis Nabi tadi tu sebahagiannya mentafsirkan sebahagian yang lain, macam Al-Quran juga. Imam Nawawi kata, dia kata pandangan ashabuna, maksudnya ulama mazhab Syafi'i ni, dia kata ada pengecualian sikit. Dia kata illa anna ashabana istathnau minhu ma idza alifa minal masjid mawdi'an yufti fihi aw yaqra'u qur'anan aw ghairahu minal ulumi syar'iyyah fahuwa ahaqqu bihi wa idza hadara lam yakun li ghairihi ay yaq'uda fi wa fi ma'nahu man sabaqahu ila mawdi'in min asy-syawari'i wa maqa'idil aswaqi li muamalah. Dia kata melainkanlah ada pengecualian daripada ulama kami lah, mazhab Syafi'i. Mereka kecualikan beberapa situasi. Antaranya dia kata kalau seseorang itu dia biasa dah kat tempat tu, masjid tu, orang tahu dia situlah tempat dia. Dia tempat dia situ, orang semua dah tahu kan. Ataupun ada kursi, dia lah tu kan. Tempat dia kat situ kan. Kalau dia dah biasa dengan satu tempat yang digunakan untuk dia untuk memberi fatwa, maksudnya bukan orang biasa. Ada kursi, ada meja, itu untuk seorang mufti. Dia biasa duduk situ. Kalau dia datang, itu tempat dia lah. Sebab di situlah orang akan bertanya dia dan dia akan bagi fatwa. Walaupun tak tulis nama dia, tapi orang faham itu tempat dia. Ataupun biasanya dia akan gunakan tempat itu untuk baca Al-Quran. Ataupun sini dia kata apa ni, ataupun dia baca apa-apa saja ilmu lah, dia mengajar ke ataupun apa saja, itu biasa dia buat. Tempat dia orang tahu. Maka dia berhak di tempat tu. Bila ada orang lain duduk kat tempat tu, dia datang ke niat, orang tu boleh bangun. Dia tak termasuk dalam larangan membangunkan orang. Sebab dia punya tempat tu dah biasa dah. Berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah tadi tu lah. Macam tu kan. Jadi dia lebih berhak walaupun ada orang lain dah mendahului tempat itu. Tapi sebelum-sebelum tu dia memang duduk situ. Jadi orang lain pun tak payahlah duduk situ. Itu tempat dia. Dia kata sama kes juga. Kalau bukan masjid, contohnya kat jalan ataupun dekat pasar. Contoh tapak tu dah biasa dah, dia meniaga burger kat situ. Jadi orang lain jangan pandai-pandai nak tiba-tiba ambil tapak tu untuk buka bisnes lain kan. Sebab atas nama ini kan siapa-siapa pun boleh. Kau tak job, kau tak ada daftar apa pun kan. Mana kau boleh jual, aku boleh jual. Dari segi adabnya, berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah tadi, orang tu tak patutlah ambil tempat tu sebab tempat tu orang dah sedia maklum tempat orang lain. Sebab macam mana mereka luaskan maksud hadis ni kepada situasi tu, macam tu kan. Okay, dalam hadis Ibn Umar tu, dalam lafaz lain yang kita baca tadi tu, Ibn Umar, kalau orang bagi ruang dekat, orang bagi tempat duduk dekat dia, macam dia datang dalam majlis, lepas tu kalau orang tu tengok dia datang, orang tu pun bangun dan bagi dia duduk lah. Dia tak nak duduk. Dia kata yakrah. Maka Ibn Umar yakrahu ayyakumar rajulu summa yajlis sufi. Ibn Umar tak suka, tak gemar
kalau ada orang bangun untuk bagi dia tempat duduk. Dia tak suka macam tu. Adakah begitu sepatutnya yang kita lakukan? Maksudnya tidak harus bagi kita duduk di tempat orang yang sudah duduk tapi dia bangun untuk kita duduk di tempat dia. Sama tak dengan larangan tu? Macam macam kerelaan. Macam kerelaan kan? Macam tu kan? Nampak macam dengan rela lah kan? Ibu rumah dia tak nak duduk. Kalau dia takkan duduk. Sebab kau dah duduk situ, kau duduk lah. Aku tak duduk. Walaupun kau bagi kat aku tak nak. Dia tak nak. Macam tu kan? Kalau ikut keterangan Al-Imam An-Nawawi dan sebahagian pandangan ulama mazhab Syafi'i dan luar Syafi'i juga, duduk je lah. Orang dah bagi ruang kan? Sebab dalam kes tadi tu, orang yang dah duduk, tapi tempat tu tempat yang kita biasa duduk, kita boleh bangun bagi orang tu duduk sebab dia dah biasa duduk situ kan. Yang ini dia nak bagi duduk, bukan dibangunkan, dia sendiri bangun dan bagi tempat duduk dia tu untuk orang lain. Contohnya sini dia nak hormat tokoh ataupun orang alim. Ibn Umar dia tak buat, dia tak nak macam tu. Dia tak akan duduk di tempat tu. Kenapa dia buat begitu? Jadi Imam Nawawi menjawab, dia kata perbuatan Ibn Umar itu sebenarnya wara'. Itu sebagai tanda wara' dia. Bukanlah kerana haram dia duduk. Dia boleh duduk, tapi dia melakukannya sebagai tanda wara'. Wara' itu maksudnya meninggalkan benda yang boleh kan. Tarkuma laisa bihi ba'sun hazran mimma bihi ba'sun. Itu antara masuk wara' kan. Tarkuma bihi ba'sun hazran mimma bihi ba's. Meninggalkan benda yang harus je, tapi tujuannya untuk mengelak daripada benda yang tidak harus. Miriplah dengan maksud saddu zari'ah. Saddu zari'ah tadi tu menutup jalan yang hukum asalnya tidak haram pun, tapi dia boleh membawa kepada yang haram. Maka dia tutup jalan itu. Jadi seolah-olah begitulah pegangan Ibn Umar. Dia tak nak buat begitu kerana bagi dia mungkin benda itu boleh membawa kepada benda yang tidak harus. Apa dia? Dia kata walaupun benda itu maksudnya dengan rela, tapi dia tak nak. Dia kata mungkin ada dua alasan Ibn Umar tadi tu dia tak nak duduk kat tempat. Yang pertama, boleh jadi orang yang bangun tadi tu dia tak rela pun, tapi dia malu. Nanti orang cakap kan? Nanti orang cakap kat dia, orang apa tu datang, bangunlah kan. Jadi daripada dia nanti dia ejek begitu, dia awal-awal bangunlah kan. Sebenarnya dia tak nak bangun pun kan. Kalau orang lain boleh bangun, orang lain lah bangun kan. Tapi dia segan, nanti takut dituduh dia tidak menghormati. Maka dia bangun. Tapi tidaklah sepenuh hati dia rela. Dia kata, Ibn Umar mungkin fikir benda tu. Mungkin kau bangun ni sebab segan dengan aku. Kalau orang lain mungkin kau tak bangun. Tak pun kau duduk. Mungkin sebab tu. Jadi dia takut akan berlaku satu ketika orang bangun secara terpaksa. Dia tak suka. Dan bila secara terpaksa, dia termasuk dalam larangan tadi tu. Jadi dia tutup pintu tu. Satu. Yang kedua, dia kata ini termasuk dalam al-ithar fil qurab. Maksudnya mengalah dalam perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia tak suka. Dia kata al-ithar fil qurab ini menurut Ibn Umar adalah makruh ataupun khilaful aula. Dia kata dia sama hukum seperti memenuhkan saf lah. Saf hadapan tu kan lebih afdal daripada saf yang kedua kan. Contohnya, boleh tak kita ithar? Dia bagi orang kau duduk lah, aku apa kau duduk? Kau pergi depan, aku mengalah. Pada pandangan dia tak boleh mengalah kat situ. Yang itu adalah perkara ibadat, tidak ada namanya mengalah. Siapa yang berpeluang, dia kena rebut lah kan. Jadi dia kata kau dah duduk kat situ. Ini kalau dalam mazhab ilmu lah, itu maksud dia kat sini. Bukan tengok bola sepak lah kan. Mungkin kau tengok bola sepak boleh kot. Ini kalau dalam majlis ilmu, dia depan kan. Yang depan tu yang bagus kan. Pada pandangan saya, yang dekat dengan suara bagus kan. Mungkin kalau depan tapi tak dengar, kat belakang ada speaker, mungkin kat belakang tu bagus kan. Itu pandangan saya lah. Contohlah depan tu clear kan.
Mana depan itu bagus. Boleh mengalah. Tahu kau duduk depan. Aku mengalah. Dia kata tak boleh. Dan kau dapat peluang, maka maksudnya kau kena rebut peluang tu. Kena jaga peluang. Kena ambil dan jaga jangan terlepas. Dia macam nak mengajar supaya tidak mengalah dalam hal kebaikan, dalam hal ibadat ini. Fastabiqul khairat lah. Macam tu kan. Mungkin itu alasan dia. Wallahu a'lam. Hadis yang seterusnya. Mungkin dapat baca matan dulu. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu makan makanan, maka jangan dia sapu tangannya sehinggalah dia menjilatnya ataupun dia memberi tangannya dijilat oleh pihak lain. Okay. Dia ada perbahasan sikit. Kita tengok dia punya takhris dulu. Dalam hadis ini Ibn Hajar mengatakan muttafaqun alaih. Sama macam hadis sebelum. Kalau melihat kepada cara ni, hadis ini lafaznya mungkinlah daripada Bukhari Muslim. Maksudnya lafaz juga disepakati. Mungkin tak. Tapi kalau tengok pada caranya ni, dia tak kata pun walau li Muslim ke ataupun macam mana ke, dia tak sebut. Jadi macam kita faham, hadis ni lafaznya daripada kedua-duanya. Bila kita melihat kepada teks asal iaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ni selain daripada Bukhari Muslim, hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud dan Ibn Majah dalam Sunan. Imam Nasa'i meriwayatkan hadis juga dalam As-Sunan Al-Kubra. Lafaz dalam Sahih Bukhari macam dalam hadis ni juga, iza akala ahadukum, tapi tak ada perkataan ta'aman. Jadi dalam Bukhari, iza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Tak ada perkataan ta'aman. Yang lafaz yang sama macam dalam Bulughul Maram ini adalah lafaz Imam Muslim. Jadi lafaz ini sebenarnya daripada lafaz Muslim, cuma dia tak sebut wallahu li Muslim. Tapi lafaz ini selari dengan lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam dalam sahihnya. Tadi hadis sebelum, tadi hadis Ibn Umar, Al-Bukhari meriwayatkannya dengan sanad dia. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya. Mereka hanya berjumpa pada tabi'in, iaitu berjumpa pada Nafi' ataupun sebelum Nafi', Ibn Jurayj. Bawah-bawah tu lain. Jadi sepakat sanad tadi tu pada sebahagian daripada sanad saja. Ittifaq tadi tu antara Bukhari Muslim pada sebahagian sanad saja. Itu pun di juzuk bahagian yang atas. Dalam dalam hadis ni pula, dalam kes hadis ni, al-ittifaq bainal Bukhari Muslim itu dia dekat sanad dan dia lebih banyak. Kedua-dua Bukhari Muslim bertemu sanad mereka pada guru kepada guru mereka. Pada guru kepada guru mereka siapa? Sanad Bukhari Muslim bertemu pada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah guru kepada guru Bukhari, guru kepada guru Muslim. Dia jumpa kat Sufyan bin Uyainah sampai ke atas lah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ali bin Abdullah Ali bin Abdullah bin Nujaih daripada Sufyan bin Uyainah. Imam Muslim meriwayatkan daripada 7 orang. Imam Bukhari daripada 1 saja. Sanad dia ada 1. Tapi Imam Muslim untuk hadis ni dia ada 7 guru dia, 7 sanadnya. 7 tu ambil daripada Sufyan Ibn Uyainah. Selain daripada Ibn Abbas, hadis ini dia ada syawahid dia. Hadis ini ada daripada, juga diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir ada dalam Sahih Muslim. Ada juga diriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik. Hadis Ka'ab bin Malik juga ada dalam Sahih Muslim. Juga diriwayatkan daripada Ibn Umar. Hadis Ibn Umar itu adalah Musnad Ahmad. Juga hadis ni diriwayatkan dari hadis lafaz yang sama ataupun lebih kurang diriwayatkan daripada Anas Ibn Malik. Hadis Anas Ibn Malik itu ada dalam Sahih Muslim. Ada juga diriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Hadis Abu Hurairah ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Musnad Ahmad, dan ada juga dalam Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun gharib. Hadisun hasanun gharib itu istilah dia lah. Takat tu dulu kot. Nanti kita tengok perbahasan tentang hadis ni lain kali. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.